wajiblah kita ambassador. Wah, dah boleh dah. Tahniah kepada anda yang dah ambassador kerana anda dah separuh lutut sampai ke Melbourne. Separuh kaki, separuh lutut. Okey. Sebelah kaki aja. Sebab dia kena buat, okey, kita sekarang ni SV2, maknanya bulan 2. Untuk Melbourne ni, tempoh untuk kita fight, untuk kita qualify selama 6 bulan bermula daripada bulan 2, SV2 sehingga bulan 8. SV7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, SV7. Okey. Bulan 2, angin sebut Melbourne. Rasa macam cuaca Buka. Lagi sana. Kasi angin 2, masuk, angin 3, masuk. 4, 5, 6, 7. So 6 bulan kita fight. So ni bulan 3. Ada masa lagi. Katalah kita ambassador dengan 12,000 poin. Okey, pada bulan ini. Bulan 3 lah, kita dah 12,000. So untuk kita dapat satu tiket ambassador, kita perlu kumpul poin 50,000. Okey, 5,000 poin. So 50 tolak 12 berapa tinggal? 38. Betul tak? 38. Okey, 38,000 poin. So kita bahagikan dengan tinggal 4 bulan kan? Bagi dengan 4. Tinggal 4 bulan lah. Ni bulan 5 lah. Ni katalah bulan ni. Katalah bulan ni bulan 3. Sekarang bulan 3 berapa hari? Bulan dah sempat lagi nak fight 17 set. Bukan banyak pun, 17 je. Okey, 17. Katalah bulan ni kita dah dapat ni. So kita ada 4 bulan lagi nak cukupkan 50,000 poin tadi. Sebab kita kena kumpul 50,000 kan. So 38 bagi 4 berapa? 9,500. Buatlah 10,000. Jadi SV5, SV4 buat 10,000. SV5 buat 10,000. SV6 buat 10,000. SV7 buat 10,000. Ni minimum. Ini yang poin Ambassador tadi tu. Buat je berkali-kali pun boleh. Ini kategori yang pertama. Sebenarnya kita ada banyak kategori kita boleh fight. I cerita yang kategori pertama by point dulu ya. So 10, 20, 30, 40. 40 campur 12 52. So dapatlah kita pergi ke Melbourne. Satu tiket dapat. Yang poin pertama 12,000 tu dia memang dah Kira. jadi Kira. Kalau poin Akak dah ambassador kan? kita buat yang balance tu lah. Ya. Bijak sana, boleh bijak buat, sini. Jadi kalau poin tu contohlah SV2 sampai SV7 tu, poin tu lebih daripada 50. Andai katalah 100 ke. Dapat 2 tiket. Faham? Kita buat 50,000, 52,000 ya Melbourne. Tak ingatlah 52 je Safia. 52 ke 50? Sorry 52. So betul lah ni, bulan ni buat 12, bulan depan buat 10, 52,000. Katalah kita nak bawa suami kita kan. Kita Bella tak main satu tiket Bella. Kita tak peluk bantal, kita peluk laki. Boleh? Fight lah 100,000 poin pun boleh. Katalah Bella, kalau 10,000 poin, income bulan tu kan tak banyak. Sebab 12,000 baru dapat 5,000 cash kan. Tak apa. Buat lebih, income lebih. Poin tetap dikira untuk Melbourne. So nanti hujung-hujung ni buat sikit-sikit je baki dia. Macam tu. So kita buat banyak awal-awal supaya nanti hujung-hujung boleh buat sikit-sikit je. Tinggal sikit-sikit tu. Yang penting selama 6 bulan tu 52,000. PS tak boleh miss. PS tak boleh miss lah. Maknanya atas nama kita sendiri tu. Selesai kena 200. Kena ada 200 poin ni. Kalau tak ada bulan tu dia akan burn semua poin. Sepanjang kempen 6 bulan Sepanjang tu, kempen 200 tu tak habis. Walaupun bulan tu kita tak ada sale lain, kita je 200 SV memang kena ada juga. Kena ada juga. Sebab kalau tak dia consider burn yang point sebelum.